Kes 2107, salah tafsir bahasa, semakin berleluasa, penutur kata lain, pendengar faham lain. Kami, Unit Jejak Pragmatis, ditugaskan untuk membongkar makna tersirat. Ejen A, pakar analisis implikator. Ejen F, unit interpretasi kes bahasa. Ejen H, pakar pemerhatian konteks. Ejen Q, ketua misi Jejak Pragmatis. Banyak kali aku baca buku pematik ni, tetap tak faham. Aku pun sama padahal ayat sama je tapi maksud dia lain. Kalau macam tu kita belajar cara lain. Jom bangun ikut kami. Kita nak ke mana ni? Kita nak pergi ke tempat yang korang boleh faham sendiri. Kita ke mana ni? Ya Allah, kita kat mana ni? Inilah permainan Jejak Pragmatis. Tunggu apa lagi? Jom kita main. Jom. Unit kita buka fail kes 2107. Ini kes berkaitan dengan pragmatik, kajian tentang makna tersirat dalam komunikasi. Dalam bahasa Melayu, banyak ujaran yang dinyatakan secara langsung. Inilah sebabnya kenapa masyarakat selalu tersalah tafsir. Pragmatik memerlukan konteks, nada suara, hubungan antara penutur dengan pendengar, keadaan semasa. Semuanya akan menentukan makna. Ayat yang sama tapi nada yang berbeza, maksud juga berbeza. Jadi untuk misi ini, kita bukan sekadar membaca ayat, kita perlu jejak maksud tersirat ayat tersebut. Maafkan cikgu. Lain kali datang bawa sikit. Masalah pertama yang kita dapat lihat dalam situasi ini ialah kecenderungan masyarakat untuk mentafsir ayat secara terlalu literal tanpa mempertimbangkan nada konteks dan tujuan sebenar penutur. Apabila cikgu berkata lain kali datanglah awal sikit, Husna menganggap itu hanya satu nasihat santai, seolah-olah cikgu hanya mengingatkannya secara umum. Dalam fikirannya, ayat itu tidak membawakan apa-apa beban emosi, tidak ada ketegasan dan tidak ada mesej tersirat. Tetapi, jika kita perhatikan dalam konteks sebenar, nada suara cikgu, bahasa badan dan serta keadaan Husna yang masuk lambat ke kelas, kita dapat kesan bahawa ayat itu sebenarnya bukan sekadar nasihat, ia adalah berbentuk satu teguran. Salah tafsir seperti ini seringkali berlaku dalam komunikasi harian kita. Kita dengar ayat yang sama, tetapi tafsiran kita bergantung pada pengalaman, emosi dan andaian sendiri. Dalam kes ini, Husna gagal untuk membaca isyarat sosial yang penting, iaitu nada ketat cikgu yang menunjukkan ketidakpuasan hati. Jadi, masalah yang ingin kita tonjolkan di sini adalah jelas. Tanpa kepekaan terhadap intonasi dan konteks, mesej boleh disalahfahamkan dan ini boleh menyebabkan konflik kecil menjadi lebih besar. Dan inilah yang menjadikan kes ini sebagai contoh komunikasi yang tidak berkesan akibat salah tafsir pragmatik. Betul, ini tugasan yang minggu lepas. Baguslah, awak ingat juga tugasan ni. Masalah kedua yang dapat dikenal pasti dalam situasi ini ialah kurang pendedahan kepada komunikasi autentik dalam kalangan pelajar. Kekurangan ini menyebabkan mereka sukar membezakan antara pujian yang jujur dan sindiran yang halus. Dalam adegan tadi, apabila Akila berkata, "Baguslah, awak ingat juga tugasan ini." Ayat itu mungkin kedengaran
pelajar dan situasi semasa. Tanpa keupayaan pembaca petunjuk-petunjuk sosial ini, pelajar mudah keliru. Adakah mereka sedang dipuji, ditegur atau sebenarnya disindir? Kekeliruan seperti ini sering berlaku dalam komunikasi harian, terutamanya dalam kalangan individu yang jarang terdedah kepada interaksi sosial dan pelbagai. Mereka mungkin faham maksud ayat secara literal, tetapi gagal menangkap tapisan makna yang tersembunyi di sebalik cara ayat itu disampaikan. Oleh itu, kes ini menunjukkan satu kelemahan penting. Tanpa pendedahan kepada komunikasi yang lebih luas dan autentik, pelajar akan terus bergelut membezakan nada dan tujuan sebenar sesuatu ujaran, dan inilah yang menjadikan salah tafsir seperti ini sering berulang. Tak apa, saya tak marah pun. Oh, okey. Ingatan awak marah tadi. Masalah ketiga yang dapat dikenal pasti dalam situasi ini ialah ketiadaan platform interaktif yang membolehkan pelajar menganalisis pragmatik secara mendalam dan praktikal tanpa ruang untuk berlatih membaca petunjuk sosial secara langsung. Kes salah tafsir seperti ini menjadi semakin kerap berlaku. Dalam elegan jadi, walaupun nada suara dan ekspresi wajah Alia menunjukkan kemarahan yang jelas, Una tetap tersenyum dan menganggap semuanya baik-baik sahaja. Dia menyangka cikgu hanya menggurau atau bercakap dengan nada biasa. Kekeliruan ini berlaku kerana Una tidak terbiasa menganalisis perkara seperti nada, tekanan suara dan bahasa badan dalam situasi sebenar. Tanpa latihan atau platform untuk membincangkan maksud tersirat dalam percakapan, pelajar hanya menilai komunikasi berdasarkan kata-kata yang diucapkan. Mereka tidak dapat menangkap lapisan emosi yang mengiringi penyampaian sesuatu ayat. Inilah punca utama salah tafsir yang terus berulang. Pelajar tidak diberi peluang untuk menilai ujaran dalam konteks sebenar secara interaktif dan reflektif. Akibatnya, mesej yang disampaikan tidak selaras seperti yang dimaksudkan oleh penutur dan respon diberikan pula tidak selaras dengan situasi. Jadi, kes ini membuktikan satu perkara penting, iaitu tanpa platform yang menyokong analisis pragmatik secara praktikal, kemampuan pelajar membaca isyarat komunikasi akan terus terbatas, dan salah faham seperti inilah yang akhirnya menjadi corak jenayah linguistik yang berulang dalam interaksi harian mereka. Unit, kita akan menjalankan metodologi seperti yang tertera dalam fail ini. Misi pertama, ujian dialog. Rajinnya awak datang awal hari ni. Saya perlu tengok konteks. Pilih makna tersirat, pujian atau sindiran. Nada awal lembut. Jadi, ini pujian. Betul, satu pilih. Misi kedua, beli petunjuk. SCQ saya nak beri petunjuk untuk kes kedua. Petunjuk dibenarkan. Harga RM1. Baik, saya guna petunjuk ini untuk misi seterusnya. Petunjuk 1. Nada suara dan ekspresi menentukan maksud implikator. Misi ketiga, permainan mini, teka implikator. Cantik ni tulisan awak. Boleh nampak dari sini. Besar betul. Makna tersirat. Sindiran, tulisan terlalu besar. Betul. Syabas Unit. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi kajian yang digunakan dalam inovasi permainan ini. Pertama sekali, pemain akan diberikan satu dialog pendek yang mengandungi makna tersirat. Jadi, dialog-dialog ini dipilih secara khusus untuk menguji keupayaan pemain dalam mengenal pasti mesej yang tidak dinyatakan secara langsung. Kemudian, pemain akan dikehendaki untuk memilih interpretasi yang paling tepat dan juga paling sesuai dengan situasi yang diberikan. Ini penting kerana kajian kami menekankan kepekaan terhadap konteks, intonasi dan juga implikator dalam komunikasi seharian.
Seterusnya, markah akan diberikan berdasarkan pilihan jawapan yang betul. Jika pemain membuat pilihan yang tepat, maka mereka akan menerima markah bersama sejumlah shilling. Shilling ini boleh digunakan dalam misi seterusnya, contohnya untuk membeli petunjuk ataupun hint bagi membantu mereka menyelesaikan soalan yang lebih kompleks. Selepas pemain menyelesaikan setiap misi, kami juga akan menyediakan penerangan terperinci tentang jawapan tersebut. Penerangan ini akan merangkumi maksud implikator, makna tersirat dan sebab di sebalik pemilihan jawapan yang betul. Bahagian ini membantu pemain bukan sahaja dalam menjawab soalan, tetapi juga untuk memahami dengan logik di sebalik setiap situasi yang diberikan. Akhir sekali, jumlah markah yang terkumpul pada penghujung permainan ini akan menentukan kedudukan dan tahap kefahaman pemain terhadap makna tersirat serta makna implikator. Ini membolehkan kami untuk menilai sejauh manakah keberkesanan inovasi ini dalam meningkatkan kemahiran pragmatik pemain. Dengan metodologi kajian ini, kami bukan sahaja menguji kefahaman pemain, tapi juga mendidik pemain untuk lebih peka terhadap makna yang tidak dinyatakan secara langsung dalam komunikasi yang dilakukan. Unit kita tutup kes dengan dapatan kajian. Pertama, pengguna akan lebih memahami maksud tersirat setelah melalui misi. Kedua, ia meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan, khususnya dalam kalangan remaja. Ketiga, kes salah faham dalam interaksi sosial dapat dikurangkan. Keempat, kaedah misi menjadikan pembelajaran pragmatik lebih menarik. Dengan itu, kita dengan rasmi menutup fail kes 2107. Unit jejak pragmatis, kes baru telah direkodkan. Sedia untuk misi seterusnya.